Korang pernah dengar tak? Bunga paling besar di dunia, tapi baunya macam bangkai busuk. Sebelum tu, jangan lupa like dan follow. Terima kasih. Ini dia, bunga Rafflesia. Diameter dia boleh cecah lebih 1 meter, berat sampai 10 kilo. Tapi jangan tertipu dengan rupa cantik tu, sebab bau dia busuk gila macam daging reput. Bunga Rafflesia boleh didapati di beberapa kawasan hutan tropika di Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Yang pelik, Rafflesia ni tak ada batang, tak ada daun, tak ada akar. Hidup parasit menupang pokok lain je. Lagi rare, dia cuma mekar 5 ke 7 hari je sebelum layu. Nak tengok dia mekar, kena nasib baik jumpa masa betul. Cantik tapi busuk. Inilah bunga paling unik di dunia. Bunga Rafflesia.